Seorang individu maut dipercayai ditembak ketika cuba menyamun sebuah kedai emas di Petaling Jaya pada pagi Isnin. Dalam kejadian kira-kira jam 11 pagi itu, suspek yang dipercayai menaiki sebuah motosikal dilaporkan datang ke premis berkenaan. Difahamkan ketika kejadian, kedai emas terbabit tiada pelanggan kerana baru dibuka. Situasi tegang kemudiannya berlaku apabila suspek dipercayai bergelut dengan seorang pengawal keselamatan di premis berkenaan. Suspek difahamkan ditembak seorang lagi pengawal keselamatan di lokasi kejadian, mengakibatkannya mengalami kecederaan parah sebelum dikejarkan ke hospital. Suspek bagaimanapun disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Syamsuddin Mamat mengesahkan kejadian berkenaan. Beliau memaklumkan kenyataan media rasmi akan dikeluarkan dalam masa terdekat, sebaik siasatan di lokasi selesai dan keterangan saksi kejadian diambil.